Gini tuan-tuan. Jangan bawa otak sempit. Okey, jangan jawab lawak untuk otak sempit. Soal politik lain, ini soal NGO. Okey, sampai ke peringkat pihak-pihak cinta Gaza, kita semua pun cinta Gaza. Kita dengan orang putih ni tak belaga angin. Mereka penjajah kita dulu. Mereka free thinker sebagai daripada bukan Islam. Tapi dalam hal Gaza, kita datang bekerjasama dengan mereka. Senang. Okey, kita dengan abang kita tak belaga angin dalam hal-hal parti politik. Dia tetap abang kita. Hari raya balik, kita kena salah minta maaf dengan dia. Kita dengan mak ayah kita berbeza pandangan. Mak suruh jadi doktor, kita nak jadi cikgu. Tapi hari raya kena balik, dia mak kita. Jadi ada ikatan yang kita kena terima sebagai ikatan muhibah. Ada benda yang kita kena terima sebagai pendirian yang berbeza. Senang, ini adalah ikatan muhibah. Kami datang pada parti mana ke apa, muhibah je adalah kerana Gaza. Allah tak cipta kita untuk berpecah belah, melainkan diberi peluang kita untuk bersama. Jadi yang bersama hal Palestin kita bersamalah. Kalau hal yang lain kita tak bersetuju, besok kita kenalah terima hakikat. Manusia ni tak semuanya bersetuju sepanjang masa. Bukan tak sama belaka. Saya dengan mak saya pun ada yang tak belaga angin. Tapi balik raya dia mak saya. Tapi dalam hal yang tertentu tu pula, saya ada keputusan untuk hidup saya. Cuma saya tak boleh berbiadab dengan mak saya. Raya saya kena balik. Sebab nilai dia sebagai ibu tak boleh dipindah. Jadi senang saya ada kawan-kawan saya. Saya tak bersetuju mereka dalam hal-hal yang berbanyak. Jadi kawan-kawan politik saya tak akan pergi campur. Ajak minum kopi kawan-kawan lain. Tapi ada, dia tetap kawan kita. Tak boleh putus silaturahim. Senang, jangan pening kepala nak suruh Ustaz Mat jadi orang PN hanya kerana PM bagi duit ni. PM bagi duit ni pun dia tak suruh kita tukar undi. Bersetuju dalam perjanjian ni, ramai orang PAS juga, ramai orang parti bukan penyokong kerajaan ada dalam gerakan sumut ni. Tak ada baik, tak ada masalah. Sebab kita orang Islam yang dah matang, kita tahu ini bab jihad fisabilillah. Balik Malaysia, politik itu bab pilihan kita dalam perjuangan di Malaysia. Tapi dalam bab Palestin, kena lupa bab-bab masalah rumah tangga kita. Sebab kita sedang tunggu rumah tangga Islam. Senang kalau tuan-tuan nak menjaga kebajikan masjid, jangan bawa masalah di rumah. Jangan pergi tanya Pak Imam sampai 3-4 kali masalah tuan-tuan dengan bini tuan-tuan. Nanti kesian dekat jemaah lain yang tak ada masalah macam tuan-tuan. Tuan-tuan masuk, tanya Pak Imam sampai proses habis kuliah subuh, Pak Imam dah jawab masalah peribadi. Jangan rosakkan masjid dengan masalah rumah tangga. Okey, faham? Ini soal masjid. Kita buat urusan masjid. Besok balik Malaysia soal rumah tangga, kita urus rumah tangga. Sekarang ni soal Gaza. Soal selamatkan Palestin. Okey, saya masuk rehat dulu Terima kasih. Terima kasih banyak Haji atas penerangan. Inilah kami akan jumpa lagi. Okey, masya-Allah jauh pada kami duduk sekapal. Ada lagi masa insya-Allah 15 ke 20 hari kot saya dengan Ustaz Mat ni. Kan? Jemput Haji mari pondok pula. Oh, insya-Allah. Dia janji nak belanja saya nasi Arab. Boleh. Saya ada kedai nasi Arab. Saya duduk sini banyaklah diajar saya. Nak mudahkan solat saya, nak mudahkan perkara-perkara agama yang berdasarkan daripada hal-hal yang Islam meringankan, baru saya belajar sekarang bila saya bergerak. Islam tu mudah. Amin. Terima kasih semua Sama. Terima kasih Haji atas penerangan. Alhamdulillah.